Aduh, terasa letih pula hari ini. Biasalah, kita kan berpuasa. Mestilah lapar dan dahaga. Aku hairanlah dengan kau ni. Aku tengok kau ni kuat dengan semangat. Kau puasa tak hari ni? Sudah tentulah saya berpuasa. Alhamdulillah, inilah nikmat bagi orang yang bersahur. Kau tak bersahur ke? Ibu aku dah kejut, tapi aku rasa malas sangat nak bangun. Jangan begitu Adam. Kerana di dalam sahur itu mempunyai keberkatan. Ama, apa kita boleh makan waktu sahur? Kita boleh makan makanan yang berkhasiat dan yang boleh memberikan kita tenaga. Contohnya ini dan ini. Oh, saya baru teringat. Ustaz ada beritahu. Apabila kalau kita bersahur, Allah dan malaikat doakan kita. Sudah tentulah banyak kelebihan untuk orang yang bersahur. InsyaAllah, saya akan bersahur selepas ini. Terima kasih, Ama. Sama-sama.